Realiti yang sering dihadapi oleh ramai orang dan mengurusnya dengan bijak adalah kunci untuk mencapai kestabilan kewangan. Pertama, saya percaya bahawa kita perlu memberi tumpuan kepada menyelesaikan hutang jahat yang mempunyai kadar faedah tinggi. Mengutamakan pembayaran hutang ini membolehkan kita mengelakkan beban kewangan yang lebih besar di masa hadapan. Sebaliknya, untuk hutang rumah dengan kadar faedah rendah, kita boleh membayar mengikut jadual tanpa terburu-buru, sementara wang tambahan digunakan untuk menyelesaikan hutang lain. Penting juga untuk menghentikan pengambilan hutang baru. Kita sering terjebak dalam perangkap hutang apabila menggunakan kad kredit tanpa kawalan. Menganggap hutang sebagai tanggungjawab serius adalah langkah awal yang baik. Mencatat semua hutang dan berkongsi dengan keluarga dapat membantu merancang penyelesaian yang lebih baik. Mengambil perlindungan takaful dan menyemak laporan kredit secara berkala adalah langkah pencegahan yang bijak. Mengurus kewangan dengan disiplin, seperti membayar cukai dan zakat, juga menunjukkan tanggungjawab kita. Dengan berdoa setiap hari untuk dilindungi daripada kekufuran dan kefakiran, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang dan teratur dalam pengurusan kewangan.